Nyanyi pun dia suka, cuma dia tak nyanyi di halayak. Betul lah. Awak verify lah. Ya, betul. Video Fatah Amin dan Amira Othman bermain game. Who know each other better. Alahai sweetnya pengantin baru ni, banyak yang betul lah memang serasi sangat. Pada 2 minggu yang lalu, pelakon Fatah Amin yang selamat bergelar suami kepada penyanyi Amira Othman, perkahwinan pasangan ini mendapat perhatian warganet. Ramai yang turut gembira dan teruja melihat rakan sekerja tersebut sudah pun bertukar status kepada rakan serumah. Terbaru meninjau di akaun Instagram milik Unify telah dikongsikan video yang memaparkan Fatah dan Amira bermain satu game bernama Who Know Each Other Better. Game tersebut ingin melihat sejauh mana Fatah dan Amira mengenal antara satu sama lain dengan menjawab beberapa soalan. Boleh dikatakan soalan yang diajukan Fatah dan Amira menjawab dengan tepat. Telatak Amira dan Fatah sepanjang Nyanyi pun dia suka, cuma dia tak nyanyi di halayak. turut Betul lah. terhibur. Awak verify lah. Ya, juga betul. tersenyum melihat keserasian Fatah dan Amira. Sehingga kini perkongsian video Fatah dan Amira bermain game telah menerima ratusan komen dan puluhan ribu tanda suka daripada warganet. Setekat artikel ini ditulis, alahai Fatah asyik tersenyum apabila diusik oleh Amira. Pernah tahu tahan sengeh tengok video ni, hehe. Dah jadi diary sendiri dan Amira pun best layan je humble je. Is geram, comel lah dua-dua, cara Amira layan tu best gila. Terima kasih Allah bagi siapa pahala sebab happy tengok dia orang bahagia. Raja. Itu lagi kamera depan. Aku dia tadi. Okay, hari ni kita akan menjenguk resepi khas daripada Amira Othman. Telur goreng masak. Okey. Tak ada ni, ikan bilis dengan telur goreng je. Okey, telur goreng. Letakkan kicap, tapi kicap tak jumpa kat sini. Okey, telur goreng, ikan bilis masak bawang. Induction ni. Mula-mula kita campurkan bawang bersama minyak dan gaulkan. Selepas itu kita campurkan apa? Campurkan cili merah yang telah saya dah potong. Buat kata suka pedas. Kita suka pedas kan? Kemudian gaulkan. Tak ada. Ini benda ni tutup mata boleh buat ribut. Mana kita juga orang. Jangan ayah. Yang Tak, diorang nak tahu resepi awak. Telur goreng ikan balis. Telur goreng ikan bilis. Ikan balis pun boleh. Tak, saya kan ada kicap-kicap. Sepatutnya ada kicap. Tapi tak jumpa kicap di sini. Kemudian okay, korang boleh try resepi ni di rumah ya. Sedap. Okay. Lepas tu campurkan ikan bilis yang telah siap digoreng. Betul? Ni kita bawa siap-siap goreng. Yang telah siap digoreng. Itu campurkan. Cukup ke minyak tu? Tak, ikan bilis orang ni dah kita nak ni Ikan saya bilis. tunjuk ni nak bagi tengok je, jangan komen. Ikan bilis dah siap goreng. Ikan bilis dah siap goreng. Dia kata cukup ke minyak tu? Cukup. Cukup. Sebab nak gaulkan je. Nak gaulkan je. Sebab dah siap goreng. Ya. Ini air tangan Amira Othman. Ni tak ada apa-apa. Okay. Ini benda senang. Ni dia kata tak ada apa-apa, benda senang. Lepas tu Dah siap dah. dah siap dah. Dah siap dah. Macam ni je. Tinggal letak telur. Tinggal letak telur. Okey, ingat mula letak bawang merah, lepas tu letak cili merah,
then ikan bilis, dan gaul. Saya ada uduk ni. Lepas tu, kacau. Dia orang ada uduk kan. Mesti dia batal uduk ke. Makan dengan nasi panas betul. Ya. Memang nak makan dengan nasi. Kita orang kat sini baru nak dinner pukul 8.36. Kan? Tak pandai guna induction. Saya selalu api yang kampung je tu. Ya, induction sauce kan. Dia leceh ni. Masak goreng ayam dia boleh sekejap. Kan? Kalau ada kicap betul. Kalau ada kicap lagi serve. Tapi asal tak ada kicap. Oh bukan campur kat dalam telur tu. Ya. Oh lepas tu letak telur. Letak Sebab tak muat letak telur panas. letak ikan bilis apa tu pocong. semua. Dekat atas telur yang siap digoreng. Dah siap. Siap. Makan dengan nasi panas. Okay, itu je. Resepi Yang Amira Osman. lebih pressure rasanya. Yang apa kata tunjuk muka awak je yang. Orang bukan nak tengok orang nak tengok resepi nak awak. tengok awak. Orang nak tengok resepi awak. Orang nak tengok resepi awak. Apa ni resepi ni? Masak-masak Sebab bersama Amira. orang ingat awak pandai masak mi segera je. Ni saya nak tunjuk. Awak pandai Kerja Amira. Sabar Sat kata dia. Rumah Dia pun tak sempat balik ni. Daripada hotel terus balik sini. Dari sini. okay. Sedap kan? Esok boleh cuba ya. Tak, dia kena letak kicap Ya. sebenarnya. Dia kena letak kicap Kicap tadi. tu tuang atas tu. Ya, kalau lagi sedap sebenarnya kicap ni. Makan dengan nasi panas. Tapi masalah kita orang tak ada kicap. Siapa yang ada dekat Siapa Zurich? kat Swiss? Siapa yang ada dekat Zurich ni hantar kicap kita orang. Lah, order macam tu je. Kuali. Tak apa Cak. B. Awak dah terpegang saya ke? Mana ada? Ya ke? Rasa macam Ni tumpang mi Okay. saya nak ambil teriuk. B. Acah nak masak. Oh, Cak masak apa? dia pun nak masak. Ya. Bukan kau dah masak ke tadi ayam goreng? Okay, mula-mula Yes. kita gaulkan cili merah bersama sedikit minyak yang telah siap ditumis. Betul tak? Salah ayat. Sedikit minyak yang telah siap ditumis. Salah ayat tu. Salah. Kenapa Acar punya ni banyak komen dengan Garut? Saya blok je. Tadi kita tak ada kicap kan. Kita letak je sambal merah ni dekat telur tu. Cak, Acar tadi Cak. Apa tak apa, saya dah blok. Ni Acar Sana nak jam buka apa? tak? Sekarang kat sini Acar pukul 8.41. dah tak kata lah. Tak boleh. Okey. Ya, Acah tu tak boleh. Ini dia Chef Amira Osman turut membantu Chef Acar untuk masak ayam sambal merah. Yang sama hitam dia ni Acah. Oh, macam mana? Kita boleh kahwin Cak? Ya Allah Mira, Acah kena cakap Acah dah kahwin. Ha? Pahal kat sini. Ini sambal merah yang telah dipack daripada Malaysia lalu dibawa ke sini. Kau nak tengok merah? Oh, bukan ayam sama juga bukan ayam. Tadi Tak, cili dia boleh hijau. tambah apa. Oh, So aku buat dia sambal instant. Ikan boleh, ayam ya, boleh. inilah bila kita travel kan, macam-macam resepi kita boleh cuba. So, Asalkan boleh masuk mulut. Dah B. Dia buat liputan lah. tak. Boleh tak? Cak aku nak keluarkan ayam. Kau ni kenapa? Ya, untuk menjadi calon suami korang. Sorry, saya ada suami dah. Saya ada isteri dah. Kau ni. Dia bukan sekadar pandai.